Tuan-tuan dan puan, mungkin kan sekarang ni kita buat ni untuk praktis, tapi bila betul-betul tuan-puan taklah pejam mata dan sebagainya, tapi ambil moment slowly untuk rasa. Itu namakan sebagai mindful eating, mindful tasting. Kita nak rasa the texture dia macam mana, manis dia macam mana. Biar dah penuh baru kita telan, dah hancur betul-betul baru kita telan. Dan the moment kita telan, tuan-tuan dan puan, otak dapat detect dan kita punya craving ni akan terus jatuh 50%. Terus jatuh 50%. Lepas kita dah telan, dia akan ada sakit baki, tuan-puan akan main-main dengan sakit baki ni, craving. While turun ni, leptin akan mula keluar. Leptin adalah hormon yang bagi tahu kita dah cukup kenyang. Dia akan mula keluar, lepas tu kita punya craving ni akan terus merudum, tuan-puan. Tapi untuk kali pertama mungkin sebiji tak cukup, mungkin 2 biji, mungkin 3 biji, it's okay. Tapi lama-lama tuan-puan akan perasan sebiji saja dah memadai, jadi kita dah tak ingin nak makan, craving pada benda-benda macam tu. So it's a very simple technique, but it's very powerful. Kalau kita duduk fizikal, tuan-puan, benda ni kan jadi lebih menarik lah. Tapi macam ni pun tak apa, tuan-puan boleh cuba supaya impact tu tuan-puan dapat. Berapa minit kita nak buat benda ni, tuan-puan, bergantung kepada diri kita. Berapa lama kita kunyah, perlahan-lahan dan sebagainya. Kalau saya pastikan lebih pada 1 minit. Lebih dari 1 minit. Kita kunyah, kita play around dulu dengan lidah kita kan, buah kismis tu, play around. Lepas tu baru kita gigit sikit, lepas tu kita gigit sikit. Kita rasa every sensation yang keluar tu, sampai yang terakhir dah kunyah lumat betul-betul, baru kita telan. So kita akan rasa benda yang berbeza. Boleh, kalau kata Puan Nazian kata kalau mengandung macam mana, tak sedap mulut kan. Yang tak sedap tu sebab kita fikir tak sedap mulut kan. Kita fikir tak sedap mulut dan kita besarkan rasa tak sedap mulut tu, jadi dia akan tak sedap mulut kan. Itu nanti hujung ni saya cerita. Alright. Okay, tuan-puan dah boleh faham kan, tuan-puan? Mitos, ni mitos, kita masih cerita pasal mitos Dan yang berikutnya, tuan-tuan tentang mitos ni ialah kita dapat sumber tenaga daripada mana, tuan-tuan? Sumber tenaga kita adakah kita dapat dari gula putih ataupun makanan yang masuk dalam kategori simple karbohidrat. Kalau kita dapat daripada gula putih dan simple karbohidrat untuk sebagai bekalan energi pada kita, malanglah kita, malang. Malang sebab apa? Nanti saya ceritakan kepada tuan-puan. Sebab bila kita makan, tuan-puan, makanan kita makan ni, gula ni, dia akan badan kita akan simpan gula ni sebagai glycogen dalam liver kita. Dalam liver kita dia akan simpan sebagai glycogen dan dia akan bagi proses untuk jadi tenaga. Dan juga dalam otot kita sikit. Lepas penuh glycogen ni, dah penuh, dia akan gunakan lemak ni untuk dibakar menjadi tenaga. Now, tapi bila kita ambil gula ni, tuan-tuan, badan kita akan keluarkan insulin, dan keluarkan insulin sebab kita ambil gula. Jadi badan akan keluarkan pankreas kita akan keluarkan insulin untuk turunkan balik gula dalam darah ni kan. So bila kita makan, tuan-tuan dan puan makan, saya nak tanya dulu, tuan-puan sehari makan berapa kali? Tanya. Sehari makan berapa kali? 3-4 kali. Ada 4, ada 5 kali. Subhanallah. Ada 3, ada 2 kali, ada 4, ada 5 kan. Kalau kita pergi program, tuan-tuan dan puan, pergi program, mungkin tuan-puan kerja sebagai kaki tangan kerajaan, kalau ada program buat dekat hotel, sehari makan 6 kali kan. Sampai siapa pun ada. Siapa ajar untuk makan 6 kali sehari?
tak ada siapa aja tuan-tuan. Ini marketing teknik yang digunakan menyebabkan kita terpaksa beli makanan, makan sehari 6 kali kan. Pergi program sehari 6 kali. So ini malangnya kita tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Sebab bila kita sentiasa makan tuan-tuan dan puan, kita tak bagi ruang pada glycogen yang ada dalam liver kita ni menggunakan tenaga daripada glycogen tu untuk kita. Sebab tak sempat nak guna, kita tak sempat nak lapar. Jadi sebab itulah kita akan membesar sebagai Johan menjadi jalur lebar tuan-tuan. Ini malangnya. Dan kita menyalahkan baju yang makin kecil. Kita salahkan baju yang makin kecil tuan-tuan. Sedangkan baju kita sama je. Kita yang membesar sebagai Johan menjadi jalur lebar. Sebab itulah setiap kali raya kita terpaksa tukar baju lain. Tak boleh pakai dah baju raya tahun lepas. Nak tanya tuan-puan, ada tak di kalangan tuan-puan ni baju kahwin ni masih boleh pakai? Ada tak? Bercerita sikit. Ada tak? Betul ke tak ambil sarapan boleh meningkatkan berat badan? Ni ada slide pasal tu dia saya cerita. Kan? Belum kahwin lagi. Belum kahwin tu jagalah saiz sampai dah kahwin nanti kan. Okay. Alright. Baju kahwin tak ada. Baju kahwin tak ada dah. Dah bakar baju kahwin kan. Baju kahwin makin longgar, itu luar biasa. Right. So,